Kita semua kenal mesin basuh kan? Masukkan baju, tuang sabun, tekan butang dan siap. Tapi pernah tak terfikir apa sebenarnya yang berlaku kat dalam tu? Hari ni, jom kita bedah siasat sikit mesin yang nampak biasa ni. Betul kan? Satu butang je yang kita tekan. Mula. Tapi, tindakan yang nampak simple tu sebenarnya memulakan satu siri arahan yang kompleks gila. Ni bukan silap mata tau, tapi satu sistem yang diatur dengan sangat teliti. Jom kita tengok apa rahsia di sebaliknya. Okey, jom kita masuk ke bahagian teknikal sikit. Perkataan penting kat sini ialah sistem elektromekanikal. Bunyi macam pening sikit kan? Relax. Sebenarnya ia cuma cara fancy untuk cakap yang mesin ni ada 3 geng komponen yang berbeza. Elektrik, elektronik dan mechanical. Dan ketiga-tiga geng ni kena bersembang dan bekerjasama untuk siapkan kerja membasuh baju kita. Nak faham lagi senang? Bayangkan dalam mesin basuh tu ada 3 pasukan khas. Kita ada pasukan kuasa, diorang yang bagi power. Lepas tu ada pasukan otak, diorang yang fikir dan bagi arahan. Dan akhir sekali, pasukan otot yang buat semua kerja berat. Senang kan? Nah, inilah dia team sheet kita. Untuk pasukan kuasa atau electrical, pemain utamanya ialah plug 3 pin dan motor. Untuk pasukan otak atau electronics, kita ada kapten dia iaitu panel kawalan dan perisik dia iaitu sensor. Dan akhir sekali pasukan otot atau mechanical yang ada takal dan tali sawat. 3 pasukan ni ada satu je misi. Pastikan baju kita semua bersih. Okey, jom kita kenal dengan mastermind dia dulu. Bahagian yang paling bijak dalam mesin ni. Jom kita tengok pasukan otak. Inilah dia dynamic duo kita. Yang kat kiri tu panel kawalan. Dialah otak besar, CEO yang buat semua keputusan. Yang kat kanan tu pula ialah sensor. Anggap je dia ni macam the real mesin basuh tu. Mata dan telinga dia. Panel kawalan ni, dialah big boss. Dalam dia ada satu chip kecil, mikro pengawal, yang sangat berkuasa. Dialah yang bagi arahan. Okey, pusingkan drum sekarang, laju sikit. Atau, alright, masa untuk pump air keluar. Semua arahan, semua keputusan datang dari sini. Tapi, bos yang hebat pun perlukan maklumat yang betul kan? Sinilah sensor main peranan. Dialah mata dan telinga mesin. Dia sentiasa cek keadaan. Contohnya, kalau baju dalam drum tu tak seimbang dan mesin mula bergegar-gegar, sensor nilah yang akan jerit kat panel kawalan. Wait bos, ada masalah ni. Lepas tu, panel kawalan akan terus perlahankan atau hentikan putaran. Ciri keselamatan yang sangat penting kan? Okey, otak dah ada. Deria pun dah ada. Tapi arahan saja tak cukup kalau tak ada power untuk buat kerja kan? Sekarang, jom kita kenal pula dengan pasukan yang bagi tenaga dan kekuatan, pasukan kuasa dan otot. Dan semuanya bermula dari sini. Plug 3 pin yang kita nampak hari-hari ni. Inilah pintu masuk tenaga. Dialah yang bawa masuk kuasa elektrik dari soket dinding rumah kita terus ke dalam mesin. Ada wire live, neutral dan earth untuk keselamatan. Simple tapi sangat penting. Dan ini dia, hero yang sebenar. Motor. Inilah atlet angkat berat dalam pasukan otot. Dia ambil semua tenaga elektrik yang masuk tadi dan tukarkan jadi tenaga pergerakan. Dialah yang pusingkan drum yang penuh dengan baju-baju basah yang berat tu. Kuat betul kerja dia. Tahu tak? Ada fakta menarik sikit pasal motor ni. Sebenarnya ada 2 jenis utama yang biasa diguna. Motor arus terus, DC, dan motor arus ulang-alik, AC. Tugas dia sama je, untuk memusing. Tapi cara je berfungsi tu lain sikit. Macam enjin petrol dengan diesel lah. Dua-dua gerakkan kereta, tapi cara kerja dalaman dia berbeza. Alright, kita dah kenal semua pemain utama. Otak, otot dan kuasa. Sekarang, masa untuk tengok macam mana diorang semua ni bekerjasama. Jom kita tengok apa yang berlaku masa proses spin. Okey, bayangkan situasi ni. Kita dah masukkan plug, tekan on. Lepas tu kita pilih mode spin. Waktu kita tekan butang tu, boom! Panel kawalan, si otak tu terus hantar arahan serentak. Dia cakap kat motor, okey, standby. Kita nak pusing laju ni. Dan dia pesan kat sensor, awak pula tolong tengok-tengokkan drum tu, jangan bagi gegar sangat. Dan aksi pun bermula. Motor terus pusing laju gila, gerakkan tali sawat. Tali sawat tu pula pusingkan takal. Dan takal tu pusingkan drum. Wush! Drum tu berpusing laju, perah semua air keluar dari baju kita. Sambil-sambil tu, sensor tengah standby, pantau keadaan.
Kalau ada gegaran lebih-lebih, dia terus bagi signal untuk break. Lepas tu, bila masa dah cukup, drum pun berhenti. Siap, baju dah hampir kering. Jadi, apa yang kita belajar hari ni? Kehebatan mesin basuh ni sebenarnya bukan sebab ada satu komponen ajaib, tapi ia adalah hasil kerjasama yang sempurna, macam satu orkestra. Gabungan kuasa, otak dan otot yang berkomunikasi dengan baik untuk siapkan satu kerja yang, terus terang cakap, kita memang malas nak buat dengan tangan kan? Bila fikir balik, menarik kan? Sebenarnya, sekeliling kita ni penuh dengan sistem rahsia macam ni. Tersembunyi depan mata je. Jadi, lain kali bila anda start kereta atau guna mesin pebancuh kopi, cuba fikir sekejap, apa agaknya pasukan yang tengah bekerja keras kat dalam tu? Agak-agak, apa lagi mesin lain kat rumah kita yang ada rahsia macam ni?